Berdasarkan video klip tadi, terbukti bahawa isu HIV hangat dibincangkan dalam kalangan masyarakat. Perbincangan ini menunjukkan bahawa kesedaran tentang HIV semakin penting dalam usaha mencegah penularannya. Mari kita merungkai maklumat berkaitan HIV bagi meningkatkan pemahaman tentang pencegahan dan penularan. Salam sejahtera. Video ini merupakan pembentangan bagi tugasan 2 bagi kursus pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Kami telah memilih topik 5 iaitu penyakit berjangkit berkaitan seks iaitu Human Immunodeficiency Virus HIV. Nama pencara bagi kursus ini ialah Encik Muhammad Faris Farhan bin Muhammad Siddiq. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Fernanda Anak Agustin, Linda Anak Carol dan Nur Farah Ain. Sebagai pengenalan, apakah itu penyakit berjangkit? Penyakit berjangkit merujuk kepada penyakit berlaku akibat transmisi ejen penyakit atau produk toksinnya. Penyakit berjangkit ini boleh merebak melalui manusia, haiwan atau takungan yang bersifat infektif. Dalam aspek penyakit berjangkit ini, mangsa merupakan hos yang lemah dan merebak secara langsung dan tidak langsung. Seterusnya saya akan membincangkan definisi HIV. Apakah HIV? HIV, Human Immunodeficiency Virus, ialah sejenis virus yang menyerang sistem imun manusia, terutamanya sel darah putih jenis CD4 T helper cells. Apabila sel CD4 ini musnah, daya tahan badan menurun, menjadikan individu mudah dijangkiti pelbagai penyakit lain. HIV merupakan virus yang menyebabkan jangkitan dan melemahkan sistem imun. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 2023, HIV ialah virus yang menyerang sistem imun tubuh manusia, khususnya sel CD4, sel T yang membantu melawan jangkitan. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan AIDS. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM menekankan bahawa HIV melemahkan sistem pertahanan tubuh dan membawa kepada AIDS jika tidak dirawat. Menurut FOSS-CAS dan LEN-HCS dari National Institute of Allergy and Infectious Disease 2020, HIV adalah sejenis retrovirus yang menjangkiti sel sistem imun manusia dan menyebabkan kemerosotan fungsi imun secara beransur-ansur. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan cara penyebaran HIV. HIV ini boleh menyebar melalui hubungan seksual. HIV boleh merebak melalui hubungan seksual tanpa perlindungan dengan seseorang yang dijangkiti. Ia boleh menjangkiti melalui selaput lendir pada faraj, vagina atau dubur, anal secara langsung atau masuk melalui luka yang mungkin terjadi dan tidak disedari berlaku akibat hubungan seks. Justeru, hubungan seksual sama ada melalui faraj dan dubur sangat berisiko tinggi menularkan jangkitan HIV ini. Cara seterusnya adalah penyebaran daripada ibu kepada anak. Tanpa rawatan pencegahan HIV semasa proses kehamilan, ibu mengandung yang dijangkiti boleh menyebarkan virus kepada anak sama ada sewaktu dalam kandungan, semasa bersalin atau melalui penyusuan. Cara ketiga ialah melalui perkongsian jarum suntikan. Jarum suntikan terpakai yang dikongsi juga boleh menjadi medium penyebaran virus HIV ini dari satu pesakit ke perumah yang baru. Seterusnya merupakan makanan perakunya untuk bayi. Berlaku apabila ibu bapa atau pengasuh yang positif HIV mengunyah makanan atau memanaskannya di dalam mulut mereka dan kemudian memberi makanan tersebut kepada bayi. Jangkitan ini tersebar berkemungkinan apabila pengasuh mempunyai luka di dalam mulut atau gusi berdarah dan memindahkan virus ini kepada bayi melalui makanan atau alirnya yang tercemar dengan virus tersebut. Cara yang seterusnya adalah melalui transfusi darah. HIV ini boleh berlaku melalui penerimaan organ atau transfusi darah daripada orang yang dijangkiti HIV. Sehubungan itu, pengidap HIV dilarang menderma darah. Kini proses pendermaan darah dan organ juga dipantau dan disaring dengan ketat untuk memastikan bekalan darah dan organ adalah selamat. Cara seterusnya adalah ciuman mulut yang berlaku apabila luka terbuka, ulcer atau gusi berdarah di dalam mulut. Pertukaran darah berlaku semasa ciuman, contohnya ciuman mendalam yang menyebabkan pendarahan. Dalam keadaan seperti ini, darah daripada individu yang dijangkiti boleh masuk ke dalam aliran darah pasangannya dan menyebabkan jangkitan. Cara penyebaran HIV yang terakhir adalah melalui pendadahan pekerjaan seperti doktor, jururawat dan sebagainya. Hal ini berlaku sekiranya terdapat luka terbuka terkena darah atau cecair badan pesakit. Hal ini berlaku apabila darah, air mani, cecair faraj atau cecair badan lain daripada pesakit yang dijangkiti HIV terkena pada kulit yang luka, retak atau lecet. Contohnya, jururawat mencuci luka pesakit tanpa sarung tangan, kemudian darah pesakit terkena pada luka di tangan jururawat.
Seterusnya, saya akan membentangkan faktor risiko HIV dalam kalangan remaja. Yang pertama adalah hubungan seks bebas dan pertukaran pasangan. Remaja yang terlibat dalam aktiviti seks bebas atau sering bertukar pasangan mempunyai risiko tinggi dijangkiti HIV kerana virus boleh merebak melalui hubungan seksual tanpa perlindungan. Kurangnya kesedaran dan rasa ingin mencuba menjadikan remaja mudah terjerumus dalam perilaku berisiko ini. Faktor yang seterusnya merupakan faktor yang tidak dinafikan lagi, iaitu pengaruh rakan sebaya dan media sosial. Tekanan daripada rakan sebaya untuk mencuba perkara baru termasuk hubungan intim atau aktiviti tidak bermoral boleh mendorong remaja membuat keputusan berisiko. Selain itu, pendedahan berlebihan kepada kandungan lucah atau budaya hedonisme di media sosial turut menggalakkan gaya hidup bebas yang membuka ruang kepada jangkitan HIV. Faktor yang ketiga adalah kurang pendidikan tentang kesihatan seksual. Ramai remaja tidak mendapat maklumat yang benar tentang cara penularan HIV, penggunaan kondom dan kepentingan menjaga kebersihan diri. Kekurangan ilmu menyebabkan mereka mudah mempercayai mitos atau salah faham tentang HIV sekaligus tidak tahu cara sebenar untuk mencegah jangkitan ini. Faktor risiko HIV dalam kalangan remaja yang keempat adalah penyalahgunaan dadah dan alkohol. Pengambilan dadah dan alkohol boleh melemahkan kawalan diri serta menyebabkan remaja melakukan hubungan seks tanpa perlindungan. Selain itu, amalan berkongsi jarum suntikan semasa mengambil dadah juga menjadi punca utama penyebaran HIV dalam kalangan remaja. Untuk faktor yang terakhir merupakan tiada pemeriksaan kesihatan berkala. Ramai remaja tidak menjalani pemeriksaan kesihatan kerana takut, malu atau tidak sedar mereka berisiko. Tanpa ujian HIV, individu yang dijangkiti mungkin terus menyebarkan virus kepada orang lain tanpa disedari. Pemeriksaan awal dapat membantu mengawal jangkitan dan mendapatkan rawatan segera. Baiklah, saya akan menerangkan simptom atau gejala HIV. Yang pertama adalah fasa akut, iaitu 2 hingga 4 minggu selepas jangkitan. Pada peringkat awal, ramai pesakit tidak menyedari mereka dijangkiti kerana simptom mirip dengan selesma. Gejala biasa seperti demam, ruam pada kulit, sakit tekak, kelenjar limfa bengkak, keletihan melampau, sakit otot dan sendi, dan juga sakit kepala. Hal ini berlaku kerana simptom imun mula melawan virus. Pada fasa ini, kadar virus dalam darah sangat tinggi dan risiko menjangkiti orang lain juga tinggi. Simptom atau gejala HIV yang kedua adalah fasa laten, iaitu tiada gejala yang jelas. Fasa ini boleh berlangsung secara bertahun-tahun. Gejalanya hampir tiada atau sangat ringan, kelenjar limfa mungkin kekal bengkak. Virus masih aktif tetapi membiak secara perlahan-lahan di dalam badan pesakit. Pesakit mungkin kelihatan sihat tetapi tetap boleh menyebarkan virus. Seterusnya adalah simptom atau gejala HIV yang terakhir, iaitu fasa AIDS, di mana simptom imun sangat lemah. Gejala lebih serius kerana badan gagal untuk melawan jangkitan. Gejalanya adalah penurunan berat badan mendadak, demam berpanjangan, cirit-berit kronik, jangkitan opportunistik, contohnya anemia, TB dan kulat, masalah neurologi seperti keliru dan ingatan merosot, luka mulut atau luka yang sukar sembuh. AIDS bukan penyakit berasingan tetapi peringkat paling kritikal dalam HIV apabila jumlah sel pendarahan iaitu CD4 sangat rendah. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan HIV. Kesan yang pertama iaitu kesan kepada kesihatan. HIV ni dapat menurunkan imuniti badan. Pesakit mudah untuk dijangkiti penyakit. Jangkitan opportunistik, iaitu penyakit yang biasanya tidak bahaya bagi orang sihat, tetapi pesakit yang mengidap HIV ini menjadi sangat serius. Khususnya berlakunya kerosakan organ seperti hati dan buah pinggang. Berlaku juga sistem saraf yang rosak, penurunan berat badan dan kekurangan nutrisi, dan akhir sekali meningkatkan risiko kanser seperti lymphoma dan koposikarsoma. Seterusnya adalah kesan HIV kepada psikologi. Sakit mudah rasa tekanan emosi, kemurungan atau rasa takut. Stigma sosial boleh menyebabkan pesakit rasa terasing dan berlakunya kebimbangan tentang penerimaan mereka terhadap keluarga atau pasangan. Okey, ketiga adalah kesan HIV kepada sosial. Hubungan pesakit dengan ahli keluarga dan rakan terjejas jika mereka kurang pengetahuan tentang HIV. Pesakit mula kehilangan pekerjaan atau berlakunya diskriminasi.
jika majikan tidak memahami hak kesihatan. Kos rawatan jangka panjang yang tinggi bagi setengah pesakit. Mari kita ketahui cara pencegahan HIV. Yang pertama, elakkan penularan seksual, iaitu mengamalkan hubungan seks selamat dengan menggunakan kondom yang betul, elakkan pasangan seksual berbilang dan melakukan ujian HIV secara berkala bagi individu yang berisiko. Kedua, elakkan penularan melalui darah, iaitu jangan berkongsi jarum atau alat suntikan, pastikan peralatan tatu atau menindih disteril dan transfusi darah hanya dari sumber yang disaring. Cara pencegahan yang ketiga adalah pencegahan dari ibu ke anak. Ibu hamil perlu menjalani ujian HIV awal. Jika positif, rawatan antiretroviral ART diberi untuk mengurangkan risiko jangkitan pada bayi. Keempat, iaitu rawatan sebagai pencegahan. ART atau antiretroviral therapy mengurangkan tahap virus hingga tidak dapat dikesan. Dan prinsip U, itu untransmittable, iaitu virus yang terlalu rendah dalam darah tidak dapat menjangkiti orang lain. Seterusnya adalah PrEP, iaitu pre-exposure prophylaxis, iaitu ubat untuk individu berisiko tinggi yang belum dijangkiti. Dan ada sekali iaitu PEP, post-exposure prophylaxis, iaitu ubat yang diambil selepas pendedahan, contohnya terkena jarum dalam masa 72 jam. Baiklah, saya Fernanda Ana Agustin akan meneruskan pembentangan ini. Rawatan HIV, iaitu terapi antiretroviral ART. Rawatan antiretroviral atau antiretroviral terapi ART merupakan rawatan standard dan paling berkesan untuk mengawal jangkitan Human Immunodeficiency Virus, iaitu HIV. ART tidak menyembuhkan HIV sepenuhnya, tetapi ia menekan replikasi virus, mengurangkan viral load sehingga tahap tidak dapat dikesan, undetectable, sekaligus memulihkan fungsi sistem imun. Dengan rawatan berterusan, pesakit HIV boleh menjalankan kehidupan normal dengan jangka hayat hampir sama seperti individu tanpa HIV. ART bekerja dengan menghalang proses replikasi HIV pada pelbagai peringkat. HIV menyerang sel CD4 dan menggunakan enzim tertentu untuk membiak. ART menyasarkan enzim-enzim ini bagi menghentikan pembentukan virus baharu. Kategori dalam rawatan ART. Kategori yang pertama ialah kategori NRTI, iaitu nucleoside atau nucleotide reverse transcriptase inhibitors. NRTI merupakan tulang belakang rawatan ART. Ia berfungsi dengan mengganggu aktiviti reverse transcriptase, iaitu enzim yang bertukar RNA HIV kepada DNA. Molekul ubat ini bertindak sebagai nukleotida, iaitu palsu yang dimasukkan ke dalam rantai DNA yang sedang dibina, menyebabkan proses tersebut terhenti, iaitu chain termination. Ini menghalang virus daripada menghasilkan DNA baharu yang diperlukan untuk replikasi. Contoh ubat ialah tenofovir disoproxil fumarate, iaitu TDF, tenofovir alafenamide, TAF, lamivudine 3-TC, emtricitabine, FTC, abacavir, ABC. Kekuatan ubat ini ialah stabil, rintangan rendah dan toleransi tinggi. Kelemahannya pula ialah TDF boleh menjejaskan buah pinggang dan ketumpatan tulang dalam penggunaan jangka panjang. Kategori yang kedua ialah kategori NNRTI, iaitu Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors. NNRTI turut menghalang reverse transcriptase tetapi melalui mekanisme yang berbeza. Ia mengikat pada tapak allosteric enzim tersebut, mengubah bentuk struktur enzim sehingga ia tidak dapat berfungsi. Berbeza daripada NRTI, ubat ini tidak memasuki DNA tetapi secara langsung menyekat aktiviti enzim. Contoh ubatnya ialah efavirenz, EFV, nevirapine, NVP, dan rilpivirine, RPV. Kekuatannya ialah mudah digunakan dan dos sekali sehari, manakala kelemahan ubat ini ialah rintangan mudah berlaku.
seperti efavirenz yang mudah menyebabkan kesan neuropsikiatri. Kategori yang ketiga ialah kategori INSTI, iaitu Integrase Transfer Inhibitors. INSTI merupakan kategori yang paling moden dan efektif dalam rawatan HIV. Kini menjadi rawatan pilihan pertama global. Ia menyasarkan enzim integrase yang berfungsi menyatukan DNA HIV ke dalam DNA sel manusia. Tanpa integrasi ini, HIV tidak dapat membiak atau menghasilkan virus baharu. Contoh ubatnya ialah dolutegravir, DTG, bictegravir, BIC, dan raltegravir, RAL. Kekuatan ubat ini ialah viral load turun dengan cepat, rintangan sangat rendah, dan kesan sampingan yang minimal. Kelemahannya pula ialah peningkatan berat badan dilaporkan pada sesetengah pesakit. Kategori yang keempat ialah kategori PI, iaitu protease inhibitors. Protease inhibitors menyasarkan enzim protease yang memotong poliprotein virus kepada protein matang. Dengan menghalang enzim ini, virus yang terhasil menjadi tidak matang, tidak lengkap dan tidak berjangkit. Contoh ubat ialah seperti darunavir, DRV, atazanavir, ATV, dan lopinavir atau ritonavir, iaitu LPV atau R. Kekuatan ubat ini sangat berkesan walaupun pesakit mempunyai rintangan ubat kategori lain. Kelemahannya pula ialah kesan metabolik seperti peningkatan lipid dan risiko diabetes memerlukan boosting seperti ritonavir. Kategori yang kelima ialah kategori entry or fusion inhibitors. Kategori ini menghalang HIV daripada memasuki sel CD4 pada peringkat awal jangkitan. Fusion inhibitors, contohnya enfuvirtide, menghalang gabungan membran virus dengan membran sel manusia. CCR5 inhibitors, contohnya maraviroc, menghalang reseptor CCR5 pada permukaan sel CD4, menghalang HIV jenis CCR5 tropik daripada memasuki sel. Kekuatan ubat ini berguna dalam pesakit dengan rintangan ubat luas. Kelemahannya pula ialah enfuvirtide memerlukan suntikan, manakala maraviroc memerlukan ujian tropisme khas. Kesan sampingan antiretroviral iaitu ART side effects. Walaupun ART moden jauh lebih selamat, beberapa kesan sampingan masih boleh berlaku. Ia bergantung pada kategori dan ubat tertentu. Kesan sampingan umum seperti mual, muntah, cerit beret, sakit kepala, dan rasa penat. Kesan sampingan mengikut kategori ubat seperti ubat NRTI iaitu tenofovir memberi kesan sampingan seperti masalah buah pinggang dan penurunan kepadatan tulang. Zidovudin memberi kesan sampingan seperti anemia dan keletihan. Lamivudin atau emtricitabine biasanya memberi kesan sampingan yang ringan. Ubat NNRTI iaitu efavirenz memberi kesan sampingan seperti mimpi pelik, insomnia, halusinasi dan depresi. Manakala nevirapine memberi kesan sampingan seperti ruam dan kerosakan hati. Ubat INSTI seperti dolutegravir memberi kesan sampingan seperti kenaikan berat badan, insomnia dan pening. Bictegravir memberi kesan sampingan seperti gangguan gastroses ringan. Ubat PI memberi kesan sampingan seperti kenaikan kolesterol, cerit beret dan perubahan bentuk lemak badan iaitu lipodystrophy. Ubat entry atau fusion inhibitors memberi kesan sampingan seperti reaksi tapak suntikan iaitu enfuvirtide dan hypersensitivity maraviroc. Prinsip U equal U iaitu undetectable equal untransmittable. U equal U bermaksud jika seseorang dengan HIV menjalani ART dengan baik sehingga viral load menjadi tidak dapat dikesan, mereka tidak boleh menjangkiti HIV kepada pasangan seksual mereka. U equal U terbukti melalui penyelidikan besar-besaran. Kajian seperti HPTN 052, Partner 1 and 2 dan Opposite Attract menunjukkan
kosong kes jangkitan walaupun pasangan melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan syarat viral load tidak dapat dikesan sekurang-kurangnya 6 bulan. Implikasi besar U=U ialah mengurangkan stigma terhadap pesakit HIV, meningkatkan keyakinan dan kualiti hidup, menjamin keselamatan hubungan intim dan menggalakkan lebih ramai pesakit memulakan rawatan awal. Statistik HIV di Malaysia. Pada akhir 2024, dianggarkan terdapat 83,937 individu di Malaysia hidup dengan HIV, PL-HIV, dengan 53,996 bersamaan 64% daripadanya mengetahui status mereka dan dilaporkan dalam sistem pengawasan kebangsaan. Kes jangkitan baru menurun sebanyak 54.4% sejak tahun 2002 dengan 3,185 kes dilaporkan pada tahun 2024, manakala 94% individu yang mengetahui status mereka menerima rawatan antiretroviral ART. Negeri dengan kes baharu tertinggi dicatatkan oleh negeri Selangor iaitu 1,085 kes, diikuti dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 365 kes dan negeri Sabah 344 kes. Statistik jantina yang menghidap HIV. Kes HIV secara konsisten menunjukkan dominasi lelaki, dengan nisbah lelaki kepada wanita ialah 9.4:1 pada tahun 2024. Statistik umur yang menghidapi penyakit HIV tergolong daripada golongan belia yang berumur 20 hingga 39 tahun yang merupakan kelompok yang paling terjejas, yang merangkumi 75% daripada kes baharu yang dilaporkan pada tahun lalu. Rumusan, secara keseluruhannya, HIV merupakan penyakit berjangkit seksual yang melemahkan sistem imun melalui kemusnahan sel CD4, menjadikan individu mudah dijangkiti penyakit oportunistik jika tidak dirawat. Penularannya berlaku melalui hubungan seksual tanpa perlindungan, perkongsian jarum dan transmisi ibu dan anak. Terapi antiretroviral ART yang dimulakan awal dan dipatuhi secara konsisten membolehkan pesakit mencapai viral load tidak dapat dikesan, mengekalkan fungsi imun dan mencegah penularan U=U. Pencegahan, pendidikan seksual, pengurangan stigma, saringan awal dan kesinambungan rawatan merupakan strategi utama dalam pengawalan HIV secara berkesan. Ini merupakan sumber rujukan yang kami rujuk untuk melakukan kajian tentang isu-isu penyakit berjangkit seksual HIV di Malaysia. Ini merupakan antara isu-isu berkaitan HIV yang berlaku di Malaysia. Ini saja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.